Ramai orang, terutamanya penyimpan emas yang baru bermula, suka menunggu harga emas turun baru nak buat belian emas. Pada Januari 2025, harga emas per gram hanyalah RM409 dan dalam masa 9 bulan sahaja, harga emas hari ini naik setinggi RM536. Jika anda sudah konsisten menyimpan selama 9 bulan, jarak perbezaan kenaikan emas yang anda sudah nikmati lebih dari RM127 per gram. Dan bagi posisi penyimpan emas, anda hanya perlu buat satu perkara sahaja: konsisten menabung. Apabila anda konsisten, bukan sahaja gram emas akan bertambah, malah anda akan dapat puratakan kos harga emas yang sentiasa lebih rendah berbanding harga semasa. Bermakna anda tidak akan rugi apabila beli emas dengan harga yang mahal, kerana harga emas memang akan ada naik dan turun dalam jangka masa yang pendek. Tetapi untuk jangka masa yang panjang, sejarah harga emas 20 tahun telah menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Jika anda simpan selama 2 tahun, naik 20%. Jika anda simpan 10 tahun, naik 100%. Jadi jangan risaukan tentang harga emas. Yang anda patut lebih risaukan jika gram simpanan emas anda tidak bertambah. Dengan simpanan emas bersama dengan Papi Gold, anda boleh terus mulakan simpanan emas pada hari ini sejurus lepas berdaftar. Caranya boleh rujuk print video saya step daftar akaun Papi Gold atau klik link bio saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.